Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak ayam kamyong. Ni Pak Murad masukkan minyak dulu. Nak digoreng ayam tu. Minyak pun dah panas. Jadi Pak Murad masukkanlah ayam yang dah diperap sama kunyit dan garam. Bila dah mengosik sekarang, Pak Murad angkatlah. Ayam dia pun dah nampak garing. Jadi Pak Murad nak angkatlah ayam ni. Dia jangan terlalu garing. Kalau macam ni boleh ni. Hari ni Pak Murad kena masukkan bahan tu pakai minyak yang dah digoreng tadi. Ni bahan dia. Bawang putih halio. Tunggu dia melogak sikit. Kan Pak Murad masukkan barang yang lain pula. Masukkan cili koring yang dah dipotong macam ni. Sampai dia garing. Lepas tu Pak Murad nak masukkan sorai. Masukkan hampir batang sorai. Lepas tu Pak Murad masukkan daun kari. Nampak dah melogaknya. Pak Murad nak masukkanlah kari dalam 2 sudu. Kari ayam 2 sudu ya. Dikacau ni dulu. Dibuat air lah sikit. Tunggulah melogak ni. Bola kicap dalam 2 sudu. Kicap 2 sudu. Lada hitam dalam sesudu. Bola sos tiram dalam 2 sudu. Ni dah. Dah nampak melogak ni. Pak Murad nak masukkan dia punya garam. Bola secukup basuh. Garam. Pak Haji naik motor pun secukup rasa lah. Rasa sedap pun secukup rasa. Masukkanlah bawang Holland. Masukkanlah cili padi. 5 tahu lah dalam 5-6 bulan ni habis kurang 10 leh ni. Tahu macam tu lah, cili padi. Bila dia dah nampak melogak ni, Pak Murad nak masukkan ayam dia pula. Inilah ayam ni, kita masukkan ayam. Tunggulah dia melogak dulu. Kan Pak Murad angkitlah dia. Ni dah masak, jadi Pak Murad nak angkat lah ni. Jadi Pak Murad tutuplah api. Kan Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasilnya. Ayam masak kamyong. Mantap.